dalam dunia serba pantas, membaca adalah satu ilmu yang kekal menjadi nadi peradaban. Hari ini, satu gerakan ilmu kembali menyatukan masyarakat melalui program Jom Baca Bersama dan Dekad Membaca Kebangsaan. Informasi di Semami TV. Membaca ini akan terus disuburkan bukan saja pada hari ini tapi juga pada hari-hari yang lain, waktu-waktu yang lain. Jadikan membaca sebagai satu budaya, bukan sebagai satu hobi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zin, pelaporkan untuk Semami TV di pentas utama Perpustakaan Negeri yang sedang berlangsung, iaitu Majlis Pelancaran Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Dekad Membaca Kebangsaan peringkat Negeri 9 bagi tahun 2026. Majlis ini juga diserikan dengan nyanyian lagu negaraku, bicara ilmu teromba yang menggambarkan identiti Negeri Sembilan. Secara langsung sekolah dan jabatan lain juga turut membuktikan bahawa membaca bukan lagi pilihan, tetapi keperluan. Tepat jam 11 pagi, seluruh Dewan bersatu dalam satu momen yang penuh bermakna, iaitu aktiviti Jom Baca Bersama dalam masa 10 minit. Suasana agak sepi namun penuh makna. Setiap helaian yang dibaca membawa 1000 tafsiran. Saya Zee dari Semami TV, bersama saya yang berbahagia Sastrawan Negara Datuk Dr. Anwar bin Ridwan, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelolaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Datuk, apa pesanan Datuk kepada pelajar-pelajar Negeri Sembilan di luar sana supaya mereka lebih rajin membaca? Baik, seperti yang saya katakan, membaca bukan hobi ya. Membaca satu kewajipan, terutamanya bagi pelajar. Bukan saja belajar membaca buku-buku teks, tapi buku-buku yang lain yang boleh menambah pengetahuan. Membaca adalah satu proses yang berterusan sepanjang hayat. Kalau kita nak menjadi manusia yang berilmu, manusia yang berpengetahuan, manusia yang berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Terima kasih Datuk. Semoga apa yang Datuk ulaskan sebentar tadi menjadi satu kenyataan pada satu hari nanti. Amin. Program diakhiri dengan penyampaian cedera mata dan jamuan. Namun, mesejnya terus hidup di dalam setiap hati yang hadir. Membaca bukan sekadar amalan, tetapi juga pelaburan masa depan. Sekian dari saya Zuyi terkait informasi di Semami TV.